Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, dia pernah dengar sambil saya makan tu jawab kat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ceria, baru dengar suara orang. Okey, bagi kau Tionghoa, ni ni men hao ma? 我也很好，我也很好，我也很好。你们住在哪？Bana, okay, thank you. Sesi ni. Alhamdulillah, malam ni kita ada orang Tionghoa, sama-sama memeriahkan suasana. Masya Allah, santai-santai moreh ya, Allah Rabbi. Selamat datang dan kita ucap tahniahlah kepada penganjur program. Yang pertama sekali yang buat program ini sampai semeriah seumpama ini. Yang pertama kita doakan supaya yang berniaga dapat barakah dan keuntungan yang terbaik insya-Allah. Yang kedua, pengunjung dapat makan dengan hasil perkataan itu menguatkan kita untuk buat ibadah insya-Allah. Okey, untuk mukadimah kita bersama saya pada malam ini Al-Fadhil Al-Qari Al-Hafiz Ustaz Saufi, masya-Allah. Ini bonus bermula je 10 malam akhir Ramadan insya-Allah. Kita sedar dah ni, malam ni malam yang ke-20 Malam yang ke-20 bermulanya pemburuan malam Al-Qadar. Nabi SAW sebut, ta'arraw laylatul qadri fil ashr al-awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir. Okey Ustaz, kita dengarkan. Sambil-sambil kita makan tu kita dengarkan halunan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Saufi kita insya-Allah. Yang pertamanya kita nak dengar surah Al-Qadr dulu. Untuk membangkitkan semangat kita nak memburu malam Al-Qadar insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan. Orang datang malam ni oleh kerana orang yang mula-mula. Okey, bila kita bismillah tadi kita ucap salam tadi itu, tuan-tuan sudah hadir depan saya ni. Saya nak buat kuis. Hadiah pertama bernilai RM50. RM50. Siapa yang pecah pandu yang pertama ni? Kuis yang pertama. Okey, kuis yang pertama dia satu soalan. Siapakah dengan melek siap sedia Google, siap sedia dengan DeepSeek dan juga AI, ChatGPT. 3 profesor utama. Okey. Tengok siapakah yang membantu 2 orang sahabat yang mula-mula sampai di Madinah Al-Munawwarah ketika membacakan ayat Al-Quran. Daripada rumah ke rumah, tiba-tiba ada seorang daripada Ansar, dia telah memberikan khidmat kepada 2 orang sahabat, iaitulah Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Siapakah sahabat itu? Dia nak jawab macam mana? Memang kena panjang. Soalan kena panjang sebab tak boleh ChatGPT tahu. Siapa menjawab angkat tangannya? Okey, siapa menjawab angkat tangan dulu RM50 ni. Bukan pelanggan RM50. Ulang soalan. Berita terkini hanya sekali. Ulang-ulang. Ada biarlah. Ulang sekolah dengar molek weh sambil-sambil jalan, sambil-sambil tengok kuih ni tengok soalan ni. Kita beri rezeki RM50 boleh bila bakso. Okey, siapakah sahabat daripada Ansar yang membantu tolong 2 orang sahabat, Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah bin Ummi Maktum yang sampai di Madinah, yang memberitahu kepada setiap rumah di Madinah akan Al-Quran Karim. Siapakah yang membantu 2 orang ni? Angkat tangan. Okey.
Ada tak? Adik. Adik, mari sini. 50 rial, adik, 50 rial. Mari sini. Okey. Jawab. Jawab. Mana? Abu Ayub Abu Ayub Al-Ansari. Al-Ansari. Masya Allah. Cubaan yang kurang tepat. Betul, tapi kurang tepat. Abu Ayub Ansari orang yang pertama menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ni hadis okey, percubaan yang baik. Lagi. Siapa nak cuba? Okey, puan yang baju merah. Okey, aspek dia. Iskandar pengajar. Dulu, memang tu. Mula. Duduk. Okey, akan duduk lewat tu. Masya Allah. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir orang Mekah, bukan Madinah. Tahniah, percubaan yang baik. Siapa lagi nak cuba? Ya, saya. Okey, saya. Bismillah. As'ad bin Az-Zurarah Al-Ansari. Betul! Masya Allah. Tengok satu saja. Apa kita dulu? Bismillah. Allah maksudnya. Betul. Tunjuk. Ya! Kita tak lawak. Ucap terima kasih pada YB. Alhamdulillah. Kita tak sembang. Sampur ni memang ada isi dia. Okey? Stay tune. Sabar dulu. Tunggu. Okey? Alhamdulillah seorang. Mudah-mudahan juga tengok nama. Kakak tanya ChatGPT ke tanya Google? ChatGPT jangan marah. Kata dah. Sama kata dah. Tanya. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan. Pada Ramadan ini, alhamdulillah kita ucap tahniahlah tuan-tuan yang masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT dengan nikmat yang sihat, dengan nikmat yang lapang masa. Allah SWT beri peluang pada kita untuk bersilaturahim. Jalan dulu, tengok dulu, tak sampai jalan tengok dulu, ada nasi minyak, ada mie rebus, ada macam-macam astaghfirullahaladzim, macam-macam ada. Itu dia. Okey, baik tuan-tuan. Apabila kita masuk Ramadan, tuan-tuan kena faham bila masuk Ramadan ada benda hadiah yang paling lumayan daripada Allah Taala. Yang pertama ni ialah keampunan Allah. Sebab itu ada hadis baca Ustaz Safi. Hadis masuk Ramadan. Baca. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Maka siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan balasan yang terbaik daripada Allah, Allah ampun dosa. Masya-Allah. Makna puasa Ramadan satu-satunya puasa yang diwajibkan oleh Allah Taala. Puasa yang bulan lain statusnya sunat, kecuali qada dan juga nazar. Itu dia. Jadi alhamdulillah kita dapat masuk Ramadan, kita dah puasa 19 hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita tu dapat menghapus dosa kita. Pada waktu siang Ustaz Safi, waktu malam juga ada hadis Nabi sebut maqamah Ustaz. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya-Allah. Waktu malamnya Allah tak ada sediakan ada satu sembahyang sunat, namanya sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih ini hanya ada pada Ramadan. Ada Ramadan, ada budaya lain. Jadi kita harapkan supaya peniaga hak yang ada di sini, hak yang pengunjung di sini jangan datang lagi sini kecuali lepas sembahyang tarawih. Boleh tak? Hello. Apa tanya ni? Boleh tak? Jangan mari lagi ke Moreh ni kecuali selepas sembahyang tarawih. Boleh tak? Alhamdulillah. Itulah yang kita nak. Tengok tu. Selepas kita buat ibadah, kita rasa letih, kita rasa puas hati, lepas tu kita mari sini untuk kita sama-sama santai. Lepas tu ada pula program seumpama ni, santai-santai tu tak ada santai biasa, santai yang berilmu. Mudah-mudahan ada manfaat dia kita bersama sambil minum air kan. Itu dia. Sambil makan. Okey, baik seluruh dia.
Daripada bulan Ramadan itu Allah Ta'ala ada satu malam hak ni kemuncak dia, malam Al-Qadar, iaitu lebih baik daripada 83 tahun 6 bulan kita buat ibadah. Masya Allah. Barang siapa yang bangun malam menghidupkan malam Al-Qadar, Allah ampun rasa juga. Baca hadis Musa, man qama al-qadri, man qama lailatul qadri, Man qama lailatul qadri aywa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya Allah. 3 hadis Nabi ni statusnya sahih. Yang pertama dia puasa siang hari, malamnya bangun malam. Yang ketiga kemuncaknya malam Al-Qadar. Siapa yang buat amal malam Al-Qadar, maka dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Taala. Ustaz, ada tawaran yang lebih hebat lagi sebenarnya. Ya. Disebutlah hadis Nabi SAW, walillahi mutaqa'un minan nar wa dhalika fi kulli lailah. Bagi Allah Ta'ala itu pembebasan daripada api neraka Allah yang diberikan itu pada setiap malam Ramadan. Pada setiap malam Ramadan ada je Allah siap nama orang yang dah confirm ahli surga, ahli neraka. Masya Allah, hebatnya Ramadan. Okey, jadi 10 malam terakhir ni kita lipat gandakan insya-Allah. Lepas kita moreh ni, kita balik rumah, kita berehat sekejap, tunggu je kita qiyamul lail. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Taala. Okey? Kita merayu pada Allah Taala supaya Allah beri kebaikan pada kita, panjang umur dan kebaikan pada kita, dan sebagainya. Okey. Malam ni tuan-tuan, apa nak beri hadiah? Tuan-tuan nak tak? Nak. Okey, siapa dia umur 40 ke atas? Cuba kat tangan. Umur 40 ke atas. Kat tangan. Ada usaha. Ada usaha. Ada. 1, 2, 3. Orang 3 dah ada. Oh, makna orang muda belaka lah Ustaz. Orang muda belaka. Orang muda belaka, kita tukar channel. Kita tukar channel. Hadiahnya satu doa. Doa yang Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dia mentadbir seluruh dunia. Bukan hanya sekadar manusia, binatang pun Nabi Sulaiman mentadbir. Ada satu doa yang Allah rakamkan kepada kita dalam surah An-Naml ayat 19. Bagaimana Nabi Sulaiman yang ada kuasa, yang kaya raya, seluruh dunia khazanah ini milik Nabi Sulaiman, tetapi tidak sesaat pun Nabi Sulaiman tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semua sekali ikut apa? Ikut apa? Ini doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey, ikut semua sekali. Allahumma. Allahumma. Hei. Gantian, makan dulu, sabar dulu kejap. Kok yang makan tu telang lalu. Okey, ikut Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Siapa yang nak angkat tangan? Siapa yang nak angkat tangan? Semua celong dah kira. Padahal lagu ni. Ini hadiah yang terbaik sebenarnya tuan-tuan. Makna dia, kita kok yang muda-muda, apa kata tu menceriti orang muda Ustaz. Jadi orang muda ni segala kekuatan Tuhan beri. Dia kekuatan mata, telinga, kudengar, semua kuat belaka. Jadi bacalah doa ni. Dia baca doa ni supaya kita bersyukur dan nikmat Tuhan beri. Okey? Cuba kita doa sekali lagi ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Siapa dah ingat aku dah dosa, tapi kalau orang ingat lebih baik baca surah An-Naml ayat 19. Surah apa? Surah An-Naml, surah semua ayat 19. Okey? Semua sekali balik rumah malam ni baca ayat tu. Ada doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey tuan-tuan. Ustaz, puasa kita ni Ustaz, dia nak takwa. Sifat takwa yang Allah nak pada kita. Sebab tu Allah sebut baca ayat Ustaz, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana orang dahulu yang telah diwajibkan oleh Allah berpuasa, supaya kita takwa. Baik, takwa ni tuan-tuan ada 4 sifat. Kata Zainal Ali, yang pertama al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang keduanya wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang ketiganya isti'dadul yaumur rahim, bersiap sedia untuk mati. Yang keempatnya ar-ridha bil qalil, redha dengan segala yang telah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia 4 tanda orang yang bertakwa. So kita pakat tengoklah. Hampir 19 hari lah kita puasa. Ada lagi sifat takwa tu singgah atas pada kita, insya-Allah. Nampak orang ramai ni setiap hari ni. Orang ramai aku hubung ni. Hak hari itu tengok ada kosong-kosong, letak dia di keluar boleh duduk, insya-Allah. Tak ada macam-macam, masya-Allah, ala masalah, masya-Allah. Pakat mari dah kira. Sebelum tu kat situ lah kedai tu apa itu. Beli sikit-sikit saja kalau akak. Hari ni ustaz dulu kita beli hak lain. Ustaz beli hak lain bagi kita sini. Hari ni ustaz. Beli. Okey, kuis yang kedua. Yang kedua. Lanjut kita dah sampai berapa ni? Sama cakap apa esok kan? Jangan begitu. Okey, kuis yang nombor 2. Warna sekayu? Darul Fatah. Masya Allah, kita dikunjungi oleh anak-anak yatim dan berdaun Fatah. Masya Allah. Selamat datang anak-anak yatim kita. Kita perlu bagi ruang kita tengah tu. Ruang kita tengah tu untuk Alhamdulillah. Okey, dia beri masa sendirilah, Masya Allah. Okey. Anda kayu. Alhamdulillah. Okey, baik. Soalan nombor 2. Siap dulu cek di video. Soalan nombor 2. Ada satu istilah sepanjang Ramadan ni, kita sepatutnya rasa sesuatu. Bila tengok orang tu buat sesuatu benda kebaikan, sepatutnya kita rasa jealous. Sebab takut kita ketinggalan. Baik. Jadi perasaan yang takut ketinggalan itu, apakah perkataan yang sesuai nak menggambarkan benda tu? Ya tuan. Iftah. Ghibah ni maksudnya cemburu. Betul dah tuan ni. Tapi ada sikit dia kurang. Betul dah tu. Ghibah. Ya. Al-ghirah, cemburu juga. Betul. Kurang tepat. Apa dia? Cepat. Ustaz nak gambar dia dalam bahasa putih. Tak boleh bahasa Arab. Bahasa Mak Saleh. Bahasa Mak Saleh. Kalau sebut singkatan dia, tak apa dah. Jumpa RM50. RM50. Boleh cuba. RM50. Boleh jumpa lagi. Perkataan dalam bahasa putih, singkatan dia, tak apa dah. Jealous. No. Bukan. Betul dah, tapi bukan tepat. Jealousy. Doktor. Cari cek GPT Google. Dok jumpa rasanya. Dok jumpa. Tak ada. Google tu dok kata. Okey. Kita beri masa dia satu minit lagi. Okey.
Siapa? Okey. Ya? Hah? Kuasa jealousy. Ah, betul, kuat tepat. Lagi. Boleh cuba. Cuba. Cuma ada bakal ni. Apa? Sekarang nak kata apa? Fomo. Yes, Fomo in the fear of missing out. Ya, you belum apa? Rezeki dia. Alhamdulillah. Nama apa nama? Nama Alif. Alif. Dia nama sukan ni. Alhamdulillah. Duduk mana? Itu kebaca. Masya-Allah, dah bagi ya. Ada bagi. Siapa jawab lu? Buka. Buka dah. Buka dulu. Kau lawak lah. Tunggu. Allah. Okey, terima kasih pada YB. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu kata, dan hati kalau ustaz kamu ustaz mari lah. Peti kena ada. Rezeki ada insya-Allah. Kita ucap terima kasih kepada YB yang sporting. Bersama-sama dengan rakyat dia. Dengan fikir pada malam ni, alhamdulillah suka puannya bukan hanya sekadar kita boleh makan, tapi kita punya ilmu sangat. Perisian, insya-Allah. Itu dia. Baik. Tapi Ustaz nak kata apa malam ni? Ustaz baca ayat. Apa dia? Ayat tadi kata Ustaz waqadha buka. Boleh tak Ustaz? Boleh. Surah Al-Isra. Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Masya-Allah, tuan-tuan. Ayat betul Ustaz tadi tu cerita pasal keputusan daripada Allah. Sampai tu Ustaz tanya buat qada. Maka qada tu maksud Tuhan putuskan. Ada tu qadi, dia nak putuskan hukum kata Ustaz. Maknanya dia putuskan hukuman lah. Letakkan hukuman. Jadi Allah dah putus dah. Putus hukuman apa? Yang pertama jangan syirik pada Allah. Yang keduanya buat baik kedua infak. Bila pun ayah kita dah lanjut usia, jangan kita berlaku kurang ajar pada mak ayah kita. Walaupun kita kata pada mak kita. Tuan-tuan, aku nak kongsikan sebenarnya ada satu tempat di Terengganu ni, di Bukit Besi. Tempat jagaan orang dulu Ustaz. Tempat jagaan orang dulu. Amba baru first time sebenarnya pergi. Tak tahu pun pergi gudang tu sebenarnya. Dia pun tersusuk Ustaz akan bukit kat bawah rumah. Dan tak boleh Allah SWT kita ada keluar di Ustaz. Masya Allah comel. Tempat dia pun sangat comel. Ada 80 orang penghuni dia. Daripada seluruh Malaysia Ustaz. Ada orang yang bukan Islam pun. Ada India, ada Cina, ada orang asli kan. Seluruh Malaysia Ustaz. Ada orang daripada Perlis, Kedah. Ada orang seorang tu Ustazah daripada Perlis. Kamu duduk di rumah tu Ustaz. Ada orang seorang tu kawan. Maknanya dia bukan orang duduk di rumah tu tak ada aktif. Sebenarnya dia juga ada kasih sayang Ustaz. Sebut dia, ada orang seorang tu dia ada titih buta. Siapa yang kata pada orang buat jaga tempat Ustaz. Kalau kata nak tinggi ke, nak pergi sejuk ke, tak payah minta kerajaan lah tu aja. Biar dia yang berdiri. Tapi aku dah fikir, dia fikir tu sebab apa aku mau duduk situ. Rupa-rupanya Allah dia, dia tahu punya Allah sedih yang besar.
penjaga tempat tu Ustaz, dia kata memang Ustaz takut sunyi sekarang ni. Tapi kalau Ustaz hari ada hari raya kedua ketiga, berium kan. Maksudnya anak dia makan. Oh sedih kan dia. Maknanya anak ada. Anak ada dan anak kita lah bukan dia orang barang-barang pun. Penjaga tempat kita kata Ustaz, saya sofa lagi. Maknanya dia tak barang-barang lah hak dia. Tapi dia boleh tok buat ayam di situ. Allahuakbar. Kok inilah yang memang menunggu sikit. Balik daripada Nombor Musa, ambil anak kata menjawab di kelah balik. Oh besar awal Ustaz, ya Allah lah. Ustaz Zah ada orang. Apa ni? Allah bagi anak ada tapi yang tu rasa sakit sangat Ustaz. Dia kata Ustaz ada dia ambil ni ada anak bakal kali ni. Dia kata kita tanya pada orang hok jaga dulu. Dia kata anak dah. Dia tak mengaku lah itu. Sebab anak dia buat dia begitu. Inilah yang kita tu dengar. Jadi tuan-tuan waktu hari apa di bazar kita boleh kita ni, ya kita ada mak ayah, kita jagalah dia. Sebab tu Nabi SAW kata orang yang jaga mak ayah ni, dia dapat surga yang al-ajilah, yang segera semua. Sebab tu lah Nabi pernah kata Ustaz ma ghariba anfur rajul man adraka abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Allahuakbar. Binasalah bagi orang yang sempat Allah Ta'ala beri kepada dia sempat mak ayah dia umur lanjut, okey, tetapi dia tidak ambil kesempatan untuk masuk syurga dengan berbakti kepada mak ayah. Tuan-tuan, aku ada kenal seorang. Dia ni jaga mak dia daripada mak dia sakit sampai mak dia meninggal. Bukannya sakit meninggal lalu 3 tahun dia jaga. Mak dia nyanyuk sebagainya, tapi dia jaga sampai dia buat kerja. Adik-adik dia memang hebatlah, ada hak neraka, ada hak dorong. Tapi dia seorang dia kerja kapal, tukang rumah tak. Jadi bila mak dia sakit ni, adik-adik dia semua tu dia sudah dia lagi. Tapi dia tak rasa apa. Dia seronok berbakti dengan mak dia. Sampailah dia ni jaga mak dia sampai mak dia mati. Bila mak dia mati, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Selepas mak dia mati, Allah Taala berikan kebaikan pada dia melimpah ruah. Melimpah ruah, boleh beli kereta baru dia. Boleh buat itu rumah dia. Takut anak. Apa hujan ke? Allah ya Tuhan, dulu dah hujan yang bawa berkah. Kalau kita lah, insya-Allah. Dia makan dia dulu. Dia hujan dulu, hujan berkah di bagi hari, insya-Allah. Dulu. Kalau bagi bab itu tadi lah. Okey dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Oleh kerana dah hujan dengan dah ni. Soal tak akhir awal dia. Soal tak akhir ya. Soal tak akhir ya. Soalan terakhir. Soalan terakhir ya. Ada sesuatu yang terlihat. Bisa tanya dulu. Tuan tanya kenangan apa? Anak yatim. Anak yatim ni manfaat pada abahu bulan buluh. Anak yatim ni orang yang ketinggalan, orang yang tidak ada ayah sebelum balik. Itu dia balik. Itu anak yatim. Anak yatim ni Ustaz, Nabi kata siapa yang jaga anak yatim, dia bersama Nabi ke hati. Macam 2 jari Ustaz. Jari tunjuk dengan jari tengah. Maknanya sangat dekat dah dengan Nabi. Satu-satu hak jaga anak yatim. Kalau orang tu ada rasa jauh, rasa duduk sejak, baca Quran, beribadah, dia cari anak yatim Ustaz. Dia cari anak yatim, usap kepala Ustaz. Usap kepala daripada belakang ke depan. Belakang ke depan. Lepas tu beri makan. InsyaAllah hati kita akan
dilembut atau oleh Allah. Itu dia. Jadi anak yatim itu memang ni sebahagian daripada orang yang diberi kesempatan. Kepada kita untuk kita usahkan diri supaya hati kita sembuh. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir ni soalan yang mudah ni. Soalan paling mudah di dunia. Soalan paling mudah di dunia. Kau kena angkat air, aduan telefon. Hello. Tetap dia lah. Dia main. Istek dia sakit tu. Okey tuan-tuan, soalan terakhir ya. RM50 lagi. YB kita bermurah hati RM50. Okey, siapa boleh jawab soalan? Soalan dia paling mudah. Paling mudah. Apabila Allah Subhanahu wa taala turun ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Baik tuan-tuan, ayat ni mengikut pendapat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapakah sahabat yang diturunkan ayat ini? Siapa nama sahabat itu? Mereka cakap jangan lagi-lagi, pujian sekejap je. RM50. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Siapa? Jawab. Silakan. Jawab. Sebab bismillah tak ada masalah. Cuba. Salah pun tak ada masalah. Cuba. Ada. Okey, bagi mikrofon dia. Cuba. Zaid bin Alishah, betul. Tapi tuan tepat, dia mati masa perang Mekah. Lagi. Ya Allah. Aku sakit hati betul lah dia. Macam pakak-pakak dia. Allahu Akbar. Tetapi oleh kerana dia telah berjaya tadi, kita disqualify. Betul lagi. Ya betul. Jawapan dia Anas bin An-Nadar. Anas bin An-Nadar ni tuan-tuan, dia pergi perang Badar. Dia tak pergi perang Badar. Bila sahabat balik perang Badar, okey, Allah turun surah Al-Anfal. Dia turun surah Al-Anfal, Allah puji orang pergi perang Badar. Allah ampun rasul orang pergi perang Badar. Akhirnya yang tak pergi perang Badar, dia nak tengok surah Al-Anfal, Anas bin An-Nadar, dia terasa tak? Dia terasa rugi. Apabila nak perang Uhud, dia minta Nabi supaya tua juga daripada Madinah Ustaz. Sebab dia nak kelebihan macam perang Badar. Itu dia. Sampai dia tak kamu ke Nabi wa Rasulullah. Kamu tengok apa yang aku buat sekiranya kita berperang di luar daripada Madinah Ustaz. Betul Ustaz. Bila pergi ke Uhud, start dia perang, dia pergi ke Uhud, ke Ghairah Muqaddas. Dia pergi perang masuk dalam ken musuh, sampai mereka tidak sedar dia telah dikepung oleh musuh. Akhirnya dibunuh, dicincang badannya. Itulah dia tempatnya ayat yang dibaca tadi. Minal mu'minin rijalun, betul tak? Aduh Saleh. Masya-Allah, itulah ayat ini. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya orang yang bagi malam ni boleh kenal siapa dia Anas bin An-Nadar. Terima kasih hadirin, terima kasih. Ruki lah dia. Anak Yatim saja, Baby. Okey, kita tanya anak Yatim. Tanya ambil ekstra. Kita minta RM20 lagi. Ini khusus untuk anak Yatim. Okey, anak Yatim. Okey, kita beri soalan khusus kepada anak Yatim. Siapa boleh jawab, dia dapat hadiah. Okey. Bismillah. Ustaz Ali. Ada soalan. Di antara kelebihan ataupun cara untuk kita bermain
Jadi boleh sebut antara salah satu cara ni. Salah satu cara untuk bermuamalah, bergaul, mengatur dengan anak yatim. Ada ni. Okey. Okey. Beri Ada sekali. mak. Beri mic. Okey. Ustaz kepala anak yatim. Ustaz pada anak yatim. Mari sini. Mari sini. Nak ustaz. Mari sini. Mari. Nak ustaz pandai. Mari. Okey, adik. Mari sini. Cik kan? Mari. Mari sini. Mari adik. Mari sini. Mari Ustaz panggil. Okey, mari sini. Okey, sekarang ni adik kata ustaz pada anak yatim. Okey? Berikan contoh ustaz kepada anak yatim. Ustaz. Tak betul lagi. Tak balik. Betul? Tak betul. Beritahu dia. Buat. Okey, kita kongsi lah. Sebab adik ajar nak. Okey. Okey, tuan-tuan, yang baru datang, selamat datang. Yang akan makan, teruskan perjuangan anda. Okey, santai-santai kita. Okey, baik tuan-tuan. Kita nak sebut orang kata akhir sekali. Aku ni kita minum dulu. Okey tuan-tuan, kita dalam kehidupan kita ni, kita kena ada dua sifat. Yang pertama dia kena syukur, yang kedua kena sabar. Nabi SAW kata, ajaban li amril mu'min. Apa pelik sungguhnya orang yang beriman. Ajak dah peluk ni. Mana dah? Mana dah? Oh, ya gila. Dia ada produk anak ya. Okey, baik. Tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni kena ada dua benda. Yang pertama dia syukur, yang kedua dia sabar. Nabi kata, aku pelik sungguhlah pada orang beriman ini. In asabatuhu sarra syakar. Bila dia dapat nikmat, dia syukur. Bila asabatuhu dharra sabar. Bila dia ditimpa musibah, dia sabar. Masya-Allah. Dua-dua boleh pahala berlaku. Maknanya orang kaya bersyukur boleh pahala. Orang miskin bersabar boleh pahala. Mana boleh pahala berlaku itu. Jadi di antara syukur dan sabar ni, syukur lebih besar daripada sabar. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kok yang orang Mekah pergi ke Madinah. Orang Mekah bila pergi Madinah, Ustaz, dia tinggal harta di Mekah. Ada benda. Bila sampai di Madinah, orang Madinah tolong dia, Ustaz. Beri duit, beri rumah. Jadi akhirnya orang Mekah ni, Abu Bakar, Umar, Ustaz tu hasil. Sebab masa duduk di Mekah dulu, dia tolong dia. Tapi itu banyak. Tapi bila balik, kembali ke Madinah, tak ada kan? Dia juga. Jadi bila orang Madinah ditolong orang Mekah, jadi dia rasa jealous. Dia jumpa Nabi yang Rasulullah, Zahaba ala tutur bil ujub, Zahaba ala tutur bil darajatul aliyati bil jannah. Wahai Rasulullah, untunglah orang yang bertolong yang Ustaz. Dia dipanjang pahala dia. Tinggilah darjah dia di akhirat surga. Maka ulama kata, inilah sebenarnya di antara hadis yang menunjukkan orang yang kaya, yang bersyukur lebih baik daripada orang yang fakir bersabar.
Okey tuan-tuan, soalan terakhir. Soalan terakhir. Okey, di antara kumpulan orang miskin di Madinah adalah orang Ahlu Suffah. Ahlu Suffah duduk di Madinah itu selama 83 orang. Di antaranya Abu Rahman As-Sakhr, itu Abu Hurairah. Itu dia. Jadi maknanya dia orang ni, kalau sekiranya ada orang beri bantuan, dia makan. Ada, dia puasa. Sampai pegang Abu Hurairah lebih dikuling atas tandung. Sampai budak-budak tengok, pocik gila, dia kata. Kata Nabi, budak, jangan kata dia gila. Dia bukan gila, dia tak hal lapang. Sebab tak ada orang nak makan. Okey, soalan dia, Ustaz. Soalan dia, dengar boleh. Dengar boleh. Apa ni? Dengar boleh. Dengar boleh. Apa bintang ni? Dengar boleh. Okey, soalan dia. Sebutkan nama sahabat yang di kalangan 83 orang Ahlu Suffah yang mati syahid di medan Uhud satu malam sahaja sempat bersama isteri dia. Dia tidur hari ni Ustaz, malam dia tidur, esok dia pergi ke Uhud mati syahid. Nabi kata dia itu daripada aku dan aku daripada dia. Siapakah dia sahabat? Baju putih. Tudung putih baju hitam mana? Google. Cek GPT. Dipsit. Sahabat yang syahid di medan perang Uhud. Dia Ahlu Suffah. Ya. Siapa? Okey, ada. Okey, bismillah. Bismillah. Nama yang cuba ya tak? Kata Hanzalah. Nafaqah Hanzalah, Masya Allah. Percubaan yang bagus, tapi kurang tepat. Masya Allah. Dia cuba lagi. Cuba Cuba lagi. Ada ni. Ke mana? Ke mana? Mana dia? Angkat. Baik. Kat baju ni. Cuba ni. Rezeki ada, pitih mana pitih. Ya. Cuba Cuba. Bila berwafat, Masya Allah. Bila berwafat, dia panjang umur dia. Tapi wafat, dia masih belum mati lagi. Masya Allah, tahniah percubaan yang bagus tapi tepat. Masya Allah. Cuba lagi. Masya Allah. Ni. Anu putih. Okey, ada ni. Mana? Abang, apa putih? Apa putih? Apa raya? Sama. Okey. Bismillah. Safwan bin Ubaidah. Masya Allah. Percubaan yang betul tapi kurang tepat. Dia cuba lagi. Tak ada dah, cuba ni. Come on. Terus dia Pergi ke depan. sampai sana makan ya. Abu Hurairah. Percubaan yang bagus tapi meleset. Meleset. Cuba lagi. Dia siapa? Okey. Ajak pula dah. Dia soalan sekali dia. Jawab dia. Bukan Yusuf. Cari. Betul. Ada. Siapa? Dia pemilik yang tahu kurasi dia ke? Subhanallah. Ya. Siapa dia tuan? Masalah Al-Qasim? Al-Ghazalah. Masalah Al-Qasim. Masya Allah. Cubaan yang bagus tapi tepat. Tepat. Hamzalah bukan Ahlu Suffah. Dia. Abang, adik-adik. Okey. Sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Aywa! Itu dah dia Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib. Masya Allah. Apa dia yang sini? Abang. Undi juga dia.
Ada baik lah. AI. JPP. Oh, aduh. Datang daripada mana ni? Daripada Kuala mana? Saya bekerja part time. PCC. Apa sekali kau kawan tu? Saya bertemu. Bukan batu buruk ni, ni macam KL ni. Okey, Terima kasih banyak. bagus. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang mengambil penyertaan pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak kepada YB Zulaida bersama dengan suaminya Haji Amam. Ini dia bodyguard nombor 1 di dunia. Oh, orangnya kecil tapi maintain lebih daripada sini. Okey tuan-tuan, aku minta maaf banyak sepanjang pengajian kita hampir tak sejam. Ya, sir. Jadi sepanjang 1 jam ni minta maaf banyak kalau ada ucapan terkasar bahasa. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi insyaAllah. Teruskan moreh, teruskan kita berniaga, mudah-mudahan dapat kebaikan keberkatan, pengunjungnya dapat kebaikan, peniaganya dapat keberkatan. Mudah-mudahan rakyat kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf banyak kepada kaum Tionghoa. Hello kaum Tionghoa. Hey kaum Tionghoa. Hey. Okey kaum Tionghoa, saya minta maaf. Saya sini. Okey, minta maaf banyak Bising sikit Okey, baik. Terima kasih banyak semua. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita salawat. Apa dulu? Kita salawat. Sallallahu rabbuna sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin Rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih. Ibu-ibu kebahagiaan terima kasih sama Ustaz kerana sudi memberikan majlis kita pada malam ini. Dan kita teruskan majlis kita malam ini dengan satu majlis penyampaian hadiah. Dan kita menyebutkan Encik Zaim daripada pejabat Peladang untuk saudara-saudara kita dan diiringi oleh YB kita Puan Zulaida. Jemput ke ketua utama. Ini untuk Ustaz, boleh sila mengambil tempat untuk berehat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu Zulaida Kopi Rahma Haji Ladang. Nanti terima kasih kepada Ustaz Hamzah Abdullah selaku pengarah IMIX yang kita lalu atas pengisian yang cukup baik kepada kita semua pada malam ini. Dan seterusnya saya mengambil tempat untuk mengisi satu slot lagi, iaitu berkaitan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan gambar kreatif indahnya Ramadan tahun ini yang dianjurkan oleh Pusat Khidmat Masyarakat Peladang, yang mana pertandingan ini kita buat secara online. Semua peserta yang terbuka di Peladang share ataupun caption gambar dia di media sosial masing-masing dengan syarat tertentu dia. Kita laksanakan pertandingan ini selama lebih kurang 2 minggu lepas daripada awal bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita telah mengutamakan pemenang-pemenang dia. Dan saya terus kepada sesi penyampaian. Kita
kita ada 3 pemenang untuk Sagu Hati dan 3 pemenang utama. Pemenang Sagu Hati akan menerima wang tunai berjumlah RM100. Dan saya persilakan Sagu Hati yang pertama, dipersilakan Cik Vera Diana binti Kena. Ada apa pewakil dia? Silakan. Seterusnya yang kedua dipersilakan Cik Noradiah binti Khalid. Dan Sagu Hati yang ketiga dipersilakan Cik Ahmad Muaz bin Hamzah. Alhamdulillah ketiga-tiga peserta yang mendapat Sagu Hati hadir pada malam ini. Untuk pengetahuan juga, gambar kreatif ini adalah satu caption moment di bulan Ramadan ini. Masing-masing ambil gambar berkaitan dengan bulan puasa ini. Ada yang hantar gambar berbuka puasa, ada yang hantar gambar waktu Maulid, waktu senja, waktu lepas sahur, dan disyaratkan untuk letak hashtag takdir kita Ramadan 2025 dan juga indahnya Ramadan pertama ini. Dan seterusnya pemenang tempat ketiga, Encik Adnan bin Sulong akan menerima wang tunai berjumlah RM150. Encik Adnan bin Sulong ada hadir tak malam? Apa pewakil dia? Dia persilakan wakil dia. Pemenang yang tempat kedua naik Johan yang akan menerima wang tunai berjumlah RM200 yang dipersilakan Cik Nur Atiyah binti Ishak. Telefon. Ayah kata rambut tu. Okey. Mana form dia. Dan juara dia tempat pertama Johan dipersilakan Cik Nur Amaniza binti Ismail. Menerima wang tunai berjumlah RM300. Ya, dah kita bagi raya. Okey. Terima kasih kepada Ibu Zuraida atas penonton tadi. Dan untuk semua boleh follow dan share FB Ibu Zuraida di Instagram. Dan situ ada perkembangan terbaru, perkembangan terkini YB bersama dengan masyarakat. Jadi seterusnya saya serah kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih kepada Encik Zainul kita dan kepada semua yang berada dah fikir Dr. Sahur kita ucapkan selamat datang kepada orang hadir dan kepada meneruskan bersantai bersama dengan kita di sini dan teruskan buat aktiviti di sini.